Matikan dia, matikan semua rasa hampa, matikan diri dari semua lara. Biarkan mati, biar mati semua virus yang membawa duka. Matilah Okey. Terima kasih. Mana? Sini, okey. Okey, dia buat apa tu? Dengan perangkap besar macam tu lah. Oh, tu. Itu bukan. Itu untuk tangkap ikan besar. Tapi tu tak siap lagi lah. Tak ada apa lah tu. Macam ni. Sekejap lagi baru sampai. Kita pergi pulau Okey, kau minum dulu Aku pergi sana sekejap. Okey? Software hacker semua tak boleh. Tinggal 3 kali try je ni. Lepas ni show kena block punya. Oh my god. It's okay, Vida. Why don't kau just bagi Dr. Rizal tu je buat? So if anything happen, dia tak boleh blame kau. Dr. Reza? Dr. Reza? Dr. Reza? Dia suruh orang buat kerja, lepas tu dia hilang. Teja, saya tahu awak tak suka saya. Saya tahu awak marahkan saya, awak bencikan saya. Saya tak salahkan awak pun. Dan saya tahu awak sekarang ni rasa macam nak bunuh saya. Saya tahu awak takkan maafkan saya. Saya tahu sebab saya yang menyebabkan ID hilang. Saya mungkin janji saya. Tapi Teja, saya nak awak tahu sesuatu. Tahu yang saya Sayang, Mama minta maaf sebab Mama tak jumpa ini lagi. Tapi Mama janji Mama akan cari Aini sampai Mama jumpa. Hari-hari Mama fikir Aini. Aini dah makan ke? Baju Aini siapa yang basuh? Ada ke orang nak peluk cium Aini sebelum Aini tidur? Macam Papa dengan Mama selalu buat. Stay away from me.
Teja, awak dengar dulu. Jangan dekat dengan saya. Teja, saya tahu sekarang ni awak tengah marahkan saya, awak bencikan saya. Saya tahu awak tengah bengang dengan saya sampai awak rasa macam nak bunuh saya. Saya takkan bunuh awak. Kalau boleh, saya nak pukul awak sampai awak mati. Teja, tolonglah. Tolong bagi saya satu peluang lagi, boleh tak? Bisa tolong awak cari Aini kali ni. Awak tak ada hak nak sebut nama ini. Teja, tolonglah. Bagi saya peluang untuk settlekan. Saya tak nak settle apa-apa, faham tak? Saya tak nak dengar apa-apa pun daripada mulut awak. Teja, saya minta maaf. Saya minta maaf. Awak jangan minta maaf dengan saya. Awak patut minta maaf dengan Aini. Frida. Doktor, you buat uji kaji pada subjek hidup? Tak salah kan? No. Demi sains, I akan buat sama macam apa you buat. Dah berapa lama you buat uji kaji atas subjek ni? Sejak mula wabak ni lagi. Saya perlukan subjek yang hidup. Kalau dari segi sains, tak salah.
Tapi kalau dari segi... Dari segi apa? Keselamatan orang dekat sini. Awak tahu tak apa yang tak selamat sekarang ni? Yang tak selamat sekarang ni, bila kita nak cari penawar, orang pula semua tengah panik. Sepatutnya diorang rasa selamat, bukan cemas. Oh ya, apa yang penting sekarang, orang semua tak boleh tahu apa yang kita buat. What do you mean by kita? Kita? Awak nak tolong saya kan? Apa yang buatkan you terlampau yakin dengan I tak faham. Saya perlukan awak sebab saya nampak bakat awak. Dan saya janji, lepas kita berjaya nanti, kita akan dapat nama. Dan kita kongsi sama-sama. Sorry. Nah, dah tinggal dua kali je. Like, boleh try. Not dia akan terus access denied. Kena reset balik baru boleh sekali lagi. Bertenang Frida, cuba lagi. Hai. Thing is, kita tahu dah. Virus tu datang dari kapal. Cuma kita tak tahu saintis mana yang bawa dan mana dia datang. Frida, semua tu tak penting. Yang penting sekarang kenapa? Kenapa kapten kapal tu benarkan saintis naik kapal dia? Maybe sebab kapten kapal tu pun tak tahu. Ni, dalam ni semua senarai penumpang. Cuba cek penghuni kabin 303. Cabin 303. Cabin 303. Dr. Samson Feldstein. Dr. Ethan Fisher. And last one, Dr. Richard Albert. Pelik. Sampai ada orang sanggup nak bayar beribu-ribu untuk pastikan saintis tu naik kapal tu. Memento Mori Passenger Manifest. 10 crewmen, 3 civilian passengers. Privately funded. Port of departure, Tel Aviv, Israel. Destination, Shanghai, China. Sekarang ni 3 orang saintis dibayar menaiki kapal tu dan membawa virus tu. Lokasi pula dekat Selat Melaka dalam perjalanan ke China. Yes. So maknanya, selama ni negara yang sebarkan wabak tu ialah dari negara. Frida, kita tak boleh tuduh mana-mana negara sekarang ni. Ini privately funded. Boleh jadi kerja pengganas. Pengganas? Okay, there's another way. Nak tahu? I ada baca satu jurnal ni dari Dr. Samson. Cumanya tak banyak sangat boleh dapat selain daripada hira-hira yang dia buat. Tapi ada satu quote ni. Dengar. I must be cruel only to be kind. Hamlet. Itu bukan ayat daripada Hamlet. Shakespeare. Awak pernah baca pasal apa ni? Shakespeare. Shakespeare? Karya Shakespeare ni. Dah berapa lama tu? Baru lagi doktor. Lagipun doktor yang suruh beritahu kalau ada panggilan. Ya. Terima kasih. Syah.
Dr. Riza, kami dah kaji video yang diuploadkan dalam Syafiq Tube tu. Sekali lagi. Ni saya hantar failnya. Kami tak dapat hubungi lagi pemilik blog Syafiq Tube. Tapi kami percaya video tu dirakan di kelab. Doktor, tolong cari budak perempuan. Kalau betul budak perempuan tu boleh melawan jangkitan ni, saya percaya dialah penawar yang kita cari. Doktor, saya minta maaf. Orang-orang saya tak dapat kesal gimana budak ni. Tapi apa pun terima kasih untuk gambar ni. My name is Dr. Samson Felster, head of the Zero experiment. The following is a recording of our experiment with Virus Zero. Our objective with Virus Zero is to create a synthetic biological weapon with the capacity to subdue a mass population effectively. Using a genetically modified strain of the rabies virus, Virus Zero has 3 distinct stages after introduction into a host. During stage 1, the host will suffer a high fever and exhibit signs of hydrophobia and aversion to water. Several hours later, the host enters stage 2 of the infection and begins suffering from extreme schizophrenia. During stage 3, the virus has completely infiltrated the host DNA and modified it on a molecular level. Visible physical markers and the change in skin color and thrombosis causing veins to turn a deep black in color. Brain activity is like to animals infected with rabies, and as such the host will be unable to control bodily movements and proceed to attack others, spreading the virus via bites and other bodily fluids. I jumpa video ni je. I dah try search file lain tapi I tak jumpa. So I tak tahu siapa yang bagi file untuk diorang ni. Frida, tu semua tak penting. Yang penting sekarang ni, diorang yang cipta virus ni. Ni, you ingat lagi tak masa Oppenheimer cipta bom atom? Diorang tak fikir ke satu hari nanti orang akan gunakan ciptaan dia untuk musnahkan Hiroshima dan Nagasaki? Dalam kes ni, diorang dah tahu ciptaan diorang tu, apa yang diorang nak buat. In fact, diorang dah tahulah kapal tu nak menuju ke mana. Dan lepas tu, virus tu pun terlepas. Dan, end of story. Okey. Sekarang ni saya dah tahu mana asal-usul virus ni datang. Tapi, mampu ke kita nak cari penawar dia? Well, it's a genetically modified form of rabies. Kenapa kita tak pernah terfikir nak cari vaksin untuk rabies ni? Kan? But the thing is, untuk masa-masa sekarang ni, mana kita nak cari vaksin tu? Saya tahu dekat mana. Boleh abang jadi imam? Boleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat, hayya 'alal falah. Qad qamatis salat, qad qamatis salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Okey, saya tak nak cakap panjang-panjang, tapi saya ada berita baik untuk awak semua pagi ni. Okey, saya dan Dr. Fida dah bertukus lumus nak cari penawar bagi virus ni. Jadi kita pun dah semakin hampir jumpa. Okey, mesti banyak yang tertanya-tanya dari mana datangnya virus ni kan? Kita pun dah banyak hilang orang. Orang yang kita sayangi selama ni. Tapi tak apa. Yang hidup, teruskan hidup. Sebab virus ni akan berakhir tak lama lagi. Kita semua akan selamat. Okey, jadi saya nak ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada awak semua atas kesabaran, kepercayaan awak pada kami. Okey, boleh tepuk diri sendiri. Niko! Mata! Aduh. Apa hal? Kau suka dengan doktor tu? Hah? Apa kau cakap ni? Kau tahu tak boyfriend kau tu dah buat apa? Kau tahu tak? Apa kau merepek ni, Fata? Hah? Kau cakap apa ni? Kau sedar tak? Tak, aku tahu kau ni. Kau jealous dengan aku kan? Kejadian apa kau merepek ni? Hah? Apa benda ni? Jealous apa ni? Diam, kau memang jealous dengan adik sendiri ni. Tak pun kau sekarang tengah konon-konon jadi protektif. Abang yang protektif towards adik dia. Come on lah. Dengar. Sekejap. Dengar. If 15 years back, okay, nampak cute. For now, langsung tak. It's too late. Aku sepak muka kau kat sini kan. Aku cakap sini kau dengar. Itu je kau tahu. Kau nak sepak aku je. Kau dengar apa pula aku cakap? Please lah, lepas ni, kau jangan ambil pot langsung tentang aku. Boleh tak? Please. Just leave me alone. Boyfriend kau tu penipu. Dia cakap tempat ni tempat orang yang dah selamat zon kuarantin, tapi sebenarnya dia bawa masuk orang-orang yang dah kena jangkit. Kau faham? Frida? Semua okey kan? Yes. Semua okey. Urusan adik-beradik, hal rumah tangga. Nothing. Apa pun lepas ni, tak payah ambil pot. Okey, apa-apa aku handle sendiri dengan dia. Kau tak payah masuk campur. Please. Okey? Relax lah. Jom. Jom. Gimana? Kau Bu? Wah! Thank God, institut ni still lagi ada antidote rabies. Kan kita tengah kaji penyakit berjangkit dekat sini, Frida. Okey, I dah injekkan serum dalam badan dia. So, kita just tunggu tindak balas selepasnya. Okey, doktor? Okay. Any good news, Frida? No. Just forget it. By the way, my brother, Fata, dia dah tahu pasal hilang kat kuarantin. Awak jangan risau pasal tu. Nanti saya akan uruskan. Saya akan bercakap dengan dia. Okey? Okay. You know what? I tak rasa kita akan jumpa antidote ni lah. Fida. Macam manalah nak menang ada Nobel nanti kalau cepat putus asa sangat macam ni. Ada Nobel? Ada lagi ke hadiah tu?
Kok orang yang bagi hadiah tu pun dah tak ada lah. Hadiah Nobel nanti akan diadakan khas untuk awak seorang je. Wow. Ayo. Apa kata kita tambah dosage antidote rabies? Dan kita tengok whether it works or not. Macam ni lah, bagus Fida. Tak mudah putus asa. Bagus. Teruskan. Dia orang bawa orang yang sakit tu masuk kat sini. Lepas tu dia injek dengan ubat. Kau tak percaya dengan aku eh? Aku tak cakap macam tu pun. Sebab aku banduan. Kau tak percaya? Fatah, semua orang pernah buat dosa. Fatah, bayar sampai nak pecahkan pintu pula. Oi! Kau buat apa ni? Kau tak nampak ke signboard dekat pintu? Kat mana kau suruh orang sakit? Siapa? Siapa? Fatah. Fatah. Cakap dengan aku mana kau suruh orang yang sakit tu. Kau ingat aku tak nampak kau bawa dia masuk sini? Apa yang kau cakap ni, Fatah? Dr. Rizal dah beritahu dah. Seorang pun yang menjangkit tak boleh masuk dalam ni. Ini pun untuk keselamatan semualah. Keselamatan semua. Okey? Okey. Sekarang aku nak kau buka pintu ni. Tunjuk kat aku sekarang. Apa yang ada dekat dalam tu, cepat. Ini kau salah tangan. Aku tahu baca lah. Kau buka sekarang pintu tu, tunjuk dekat aku sekarang. Buka lah, tunjuk. Tak boleh, takut. Cuak. Buka. Nak masuk sangat kan? Jom. Tengok. Kau nak tengok sangat kan? Mana ada apa-apa kat sini? Sekarang kau macam pelesit ikut aku. Kau tak percaya aku kan? Nanti Fatah, ni tempat orang, kita tak boleh buat macam ni. Ada cara lain. Ini cara aku. Kau dengar ni? Kalau betul tempat ni diorang bawa masuk semua benda-benda berjangkit tu, ada cara kita boleh buat, bukan macam ni. Habis cara macam mana lagi kau cakap dengan aku? Macam mana lagi cara? Kau nak ketuk pintu bilik dia orang, cakap baik-baik dengan dia orang bagi salam. Kau mengelak sebab kau tak percaya cakap aku? Kau mengaku! Mengaku!
Dr. Reza suruh hantar kat sini. Wait. Ni darah apa ni? Dr. Reza yang suruh saya hantar kat sini, saya hantarlah kat sini. Dia cakap dia nak bagi I antidot yang dia dah research. Itulah dia. Dia bukan antidot. Ni darah. Saya tak tahu, saya cuma ikut arahan je. Dr. Riza, kami baru dapat info terkini tentang budak perempuan dalam video Syafiq Tube tu. Okey, apa dia? Nanti saya hantar fail. Selamat. Mana ini? Siapa yang... Berita tergempar, Aini mangsa jakitan yang semalam telah melalui fasa kerajauan. Kini saya ingat dia dah mati, dah meninggal dunia. Rupa-rupanya dah kembali hidup. Kami dapati semua video itu dirakam di Padang Jurai. Jadi dia dekat dengan situ saya lah ni. Sebab itulah kami mohon pertolongan doktor. Kami terperangkap di sini. Kami nak ke sana dalam keadaan sekarang ni memang kami tak mampu. Lagipun bilangan kami di sini semakin berkurangan. Okey, tak apa. Macam ni. Saya akan hantar orang saya dekat sana segera. Terima kasih, doktor. Sama-sama. Okey, awak jangan risau sangat. Sebab saya akan pastikan kita jumpa budak ni. InsyaAllah. Cik Fatah. Saya rasa saya dah ingatkan Cik Fatah masa awal sampai sini dulu. Yang tempat-tempat larangan, tak ada siapa pun boleh masuk. Tapi sekarang Cik Fatah dah melanggar peraturan saya. Kau cakap kepada Zul kau nanti, tapi sebenarnya kau orang paling sikit kau masuk. Awak tak faham Cik Fatah. Hey,
Saya penyangap. Cik Fatah, adik awak, dah ceritakan segalanya dekat saya pasal awak. Kenapa? Kenapa diam Cik Fatah? Bukannya kau kisah pun pasal adik kau selama ni kan? Jangan dekat tadi kau dengan dia. Baru rasa nak bertanggungjawab jadi sebagai seorang abang ke apa ni? Dah terlambat Cik Fatah. Kita nak selamatkan dunia, tapi orang macam ni nak melanggar peraturan kita. Hilangkan dia. Reza! 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 Adik. Adik cari siapa? Tak ada siapa-siapa. Mak dengan ayah adik mana? Papa kerja. Mak tak nak ikut datang sini. Ayah kerja kat sini? Papa sibuk. Itu sebab Iman seorang. Kesian Iman. Nama aunty siapa? Teja. Aunty selalu nampak Iman sorang-sorang. Iman tak ada kawan. Ini Iman nak cari kawan ni. Seronok sikit. Aunty, kenapa aunty sedih? Tak ada apa. Bila aunty tengok Iman, aunty teringat anak aunty. Anak aunty? Mana-mana? Aunty tak tahu dia kat mana. Kenapa aunty tak tahu? Taklah Iman. Sejak benda ni semua jadi, aunty kehilangan dia. Nama anak aunty siapa? Aini. Aini? Kenapa? Ada jalan lain tak Iman? Ayah Iman tak kasi Iman masuk. Aini itu satu-satunya anak aunty. Aunty nak selamatkan dia. Dan Iman seorang je betul aunty sekarang. Please Iman. Diorang bawa orang yang sakit tu masuk kat sini. Lepas tu diorang injek dengan ubat. Aku sebenarnya tak sampai hati nak tengok kau kena makan kan benda-benda tu. Baik kau mati dengan cara macam ni.